Headset ni bajet, tapi function dia buat kita terkejut. Okay guys, ni WK91 gaming headset. First kali saya suka sebab dia ada 4 mode connection. Ada Bluetooth, 2.4 GHz wireless, USB dan juga wire. Nak pakai dekat PC, dekat phone, dekat konsol, semua boleh jalan. RGB dia pula memang cantik. Hidup terus saya punya setup gaming ni. Tapi kalau kita nak off dia punya lampu RGB pun boleh, tak ada masalah. Tekan button microphone ni 3 kali. Dari segi bunyi, untuk headset bajet ni memang okey. Main game pun boleh dengar langkah musuh dengan jelas. Nak tengok movie pun sedap. Mic dia boleh cabut, suara dia pun clear. Kalau nak buat meeting online, nak buat squad call ke, memang sangat okey. Kalau tanya kualiti audio mikrofon dia macam mana, yang anda sedang dengar sekarang ni adalah kualiti audio daripada mikrofon headphone WK91. Lubang kap dia luas. Kalau nak guna 2-3 jam tu, tak rasa sakit telinga. Span dia pun lembut. Bahagian headband dia pun ada span yang lembut. Dan headband dia ni adjustable. Kalau kepala besar, boleh tarik untuk panjangkan lagi. Bahagian tepi dia ada control panel, ada power button, volume button dan juga mute button. Bateri dia charge guna kabel Type-C dan sekali charge penuh boleh tahan sehingga 16 jam dengan volume 50%. Dia ada gaming mode, dia ada music mode, dia ada movie mode. Untuk harga yang macam ni, function yang dia bagi ni memang sangat berbaloi. So kalau you guys cari satu gaming headset yang harga bawah RM100, boleh dapatkan WK91 ni. Link ada dekat bawah tu guys. Boleh tekan dan dapatkan sekarang.